Hi guys, welcome back to my channel, My Diaries of Life dari Hidup Mimi. So yeah, here we go. Memang rasa dah lama tak record video because it's been a very busy week. Walaupun dia dah seminggu Mimi kat rumah. Mimi kan dah cuti SEM kan. Oh, for you guys information, Mimi dah cuti SEM masa 27 hari tu lepas bermuat. Lepas tu Mimi akan naik balik dalam 28 dan bulan 12. So like 1 month Mimi akan kat rumah. Tapi cuti yang ni rasa sangat panjang. Alhamdulillah, ya, bersyukur. Sekarang baru berapa bulan dah? Tak tahu lah. So nanti video ni Mimi akan compile tau. Sebab sekarang ni Mimi akan tunjukkan apa yang Mimi buat selama seminggu ni. Bukanlah apa yang Mimi buat selama seminggu, tapi like macam nanti korang tahulah kejap lagi. By the way, I have another one video yang pending dekat YouTube, which is Mimi tak edit lagi. Itu je sebab Mimi dah tak ada video lain dah. So, inilah video Mimi nak shoot baru. Tapi video tu dia akan jadi sangat panjang dan Mimi malas nak edit. Mimi belum ada mood untuk edit video tu. So, but I will, okay? So, yeah. So, actually video ni Mimi nak tunjuk. Kalau sesiapa yang tahu, Mimi kan pernah kerja part time dekat cafe, right? Like a bakery cafe yang offer surprise delivery juga. So masa tu Mimi got train lah by staff kat situ untuk buat bouquet tau. It's like a bouquet yang macam bouquet lah, okay? So Mimi tak boleh cakap Mimi ada talent tu sangat. Mimi belum mahir, but I have a little talent lah yang Alhamdulillah lah, like Mimi boleh buat bouquet, faham tak? Like bouquet tangan tau, yang macam tu. So siapa yang hari tu kat Asyik tahu Mimi ada buat satu bouquet sebab untuk SEM punya assignment tau. Nama dia oral speech tu, which is Mimi kena ajar buat bunga apa semua. And then nak dijadikan cerita, hujung-hujung tahun ni sekolah rendah kan buat hari anugerah kecemerlangan. So Mama cakap, Mama handle bahagian bouquet untuk bagi tokoh-tokoh tau. So, Mama tanyalah, what if Mama bagi Mimi kan yang buat. Dia macam, Mimi tak kisah, boleh je kan, apa semua. So, macam, yeah, thank you Mama for trusting me and doing this. So, untuk hari anugerah kecemerlangan tu, Mimi kena buat 5 bouquet besar. No, 4 bouquet biasa, sedang lah. And then 1 bouquet besar. Lepas tu, Mimi ada kena buat hamper buah. Okay, so sekarang ni Mimi nak tunjuk bukit-bukit yang Mimi dah buat. Okay. Sekarang ni kalau korang tengok Mimi kat hall. So Mimi tak boleh letak bunga tu dekat bilik Mimi. Nanti dia macam serabut. Lagipun bilik Mimi lighting tak elok sangat. So yeah. So tengok tada for the surprise. Mimi dah berjaya buat 4 bukit yang sedang tu. And then 1 bukit besar tu. So macam wow. Okay, surprise juga. Okay, 1, 2, 3. Tada! Cantik juga dalam kamera. Nampak tak? Okay, kita angkat satu Tada! Cantik tak? Ni bukit sedang tau guys. Tapi dia besar juga. Dia macam alat tulis tu semua. And then this is the green colour. And then yang sebelah ni dia macam warna hitam kelabu macam tu. Macam tu lah. Tapi design dia sama je. So ini untuk 4 tokoh murid. And then Mimi ada lagi satu bukit yang Mimi gila-gila proud of myself. Like macam wow, cantiknya. Hampa macam Mimi tak expect Mimi boleh buat bunga macam tu. So kita letak kat sini. And then let's show you guys. Hush, terang. Nampak tak lighting dekat hall ni? Dia macam sangat banyak lampu. So, macam cool lah. So, the moment of truth. And then, fun fact is, bukit ni colour purple. So, macam Mimi lagi suka lah. Macam tu. Tapi, bukan Mimi buat ni sebab Mimi nak. Tapi macam, masa tu dekat kedai tu, purple tu adalah antara colour yang paling cantik. So, macam ambil je lah wrapping tu kan. Lagi. So, 1, 2, 3. Tada! Sambil nampak ke? Masa macam lighting tu terang sangat. Sabar. Okay. Ini guys yang see. Tada! Cantik kan? It's so big. Nampak tak? Dia besar macam separuh daripada badan Mimi. Lepas tu ni, okay. Korang maybe tak nampak sebab dia macam
purple yang tak terang sangat. Lepas tu, tapi dah, nampak tak? Lepas tu ada flower banyak. Oh my god, it's so cantik and then it's so big. Ni. Tada. Ini untuk toko murid. That's why dia besar sikit. Faham tak? Okay. So, ni lah dia punya detail macam ni. Besar ni macam wow, I'm proud of myself. I can do this. Okay. Dan Mimi tunjuk dia atas sofa. Sebab mungkin korang tak nampak sebab cahaya. Okay, so, dia macam ni. Tada. Besar kan? I really love the flowy part, which is here dengan here. Nampak tak? Lepas tu dia punya combination colour pun macam okay. And then ni dia punya glitter part tau. It's so cantik guys. I'm proud of myself. Okay, and then another one yang Mimi kena buat, which is hamper buahan. Tapi Mimi tak buat lagi. Tapi Mimi tunjuk korang buahnya je lah. Okay, so tada. Nampak tak? Buah ni nanti kena wrap juga. And fun fact, dia colour purple juga. Okay lah, let's say just buat colour purple sebab Mimi suka purple. Tapi serius, sebab masa tu purple tu lagi cantik daripada another colour. So kita orang ambil yang tu. Bukan sebab Mimi semata-mata suka purple lah. So tada, this is the buah. And then nanti kita akan wrap. And then dia akan jadi bunga. Okay. So Mimi rasa tu je. Hi guys, live update. So sekarang ni dah malam. And then esok hari anugerah kecurangan mama tu, which is kan tadi Mimi ada tunjuk hamper yang Mimi kena balik kan. So hamper tu dah siap. Sebab dia senang je, kita orang beli net, kabel tie dengan bunga dia. So kena wrapping. And dia dah jadi macam tada. Cantik tak? Cantik kan? Sabar, let me put it somewhere supaya korang boleh tengok. Okay. Macam ni, nampak tak? Tada. Cantik kan? Dia ada bunga. Sampai. Tada, sinilah hasil dia. Hamper bunga. Okay, tu je.